Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Fendi. Salam. Okay, Cik Fendi sihat? Alhamdulillah sihat. Macam tu lah puasa kan. Sikit lah. Nampaklah muka Cik Fendi hari macam pucat sikit. Sebelum dekat apa nama nak hujung ni kan. So banyak kerja sikit tapi penat lah. Tapi okey. So macam mana minggu ni Cik Fendi punya jadual kerja? Alhamdulillah. Cik, kalau ikut macam saya beritahu yang lepas lah kan, masih ada benda-benda yang saya cakap tu, apa nama, kita buka puasa, kita kerja tu banyak, dan saya rasa macam penat dan juga saya rasa macam aduh tak sabar nak cuti lah. Oh, tak sabar cuti lah. Betul. So untuk raya ni Cik Fendi dapat cuti berapa hari? Itulah. Saya dah mau cuti, tapi saya dapat raya macam 2 hari sebelum dah lah kan. Kan kita raya tak tentu kan, belum ada. So saya mohon 2 hari, saya mohon 3 tapi sebab takut dia kata pejabat kosong, nanti nak orang telefon lah apa semua. So saya kena tengok-tengok tu, saya dapat 2 hari je lah. Dapat 2 hari lah. Kira 3 hari tapi macam mana kan. So Cik Fendi okey lah. Sedih tapi kena hadap lah. Okey, tak apalah. Okey, so dari apa yang Cik Fendi kongsi dengan Toyibah hari ni, Cik Fendi sibuk juga dalam minggu ni. Attend program untuk bulan puasa lagi ke? Ya, sebab kita dekat macam pelajar ni macam tu lah. Ada je jemputan, bila jemputan kena hadir, tak hadir nanti bos tanya kan, siapa pergi? Dah pergi ke? Apa cerita semalam? So terpaksa juga. So far memang konsisten ada program-program, sebab macam HCP ni dia macam tu lah, banyak terlibat dengan event luar, organisasi luar. Dia dipanggil apa, kaitan dengan pihak masyarakat lah. Okey, faham. So kiranya minggu ni pun sama macam minggu lepas, masih sibuk dan nada suara Cik Fendi pun sama macam minggu lepas. Betul. Ni saya amat buat bagi. Kalau buat lagi lambat ni saya rasa tak dengar dah suara ni. So terima kasihlah Cik Fendi sebab sudi hadir sesi kaunseling individu kita kali yang kedua pada pagi ni lah. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita pada pagi ni, saya nak ingatkan balik lah pada sesi lepas apa yang saya cuba kongsikan, apa yang saya cuba beritahu, yang sesi ni merupakan sesi kaunseling individu, dan dia terikat dengan akta kaunseling, yang mana saya sebagai kaunselor pelatih boleh mendengar apa yang Cik Fendi nak kongsikan dengan saya, dan Cik Fendi pun boleh berkongsi apa-apa perkara yang Cik Fendi selesa dengan saya untuk share dalam sesi kali ni lah. Dan sesi ni berlangsung 45 minit hingga 1 jam, dan segala perkongsian yang Cik Fendi kongsi dengan saya hari ini hanya dalam ni sahaja. Tetapi kalau apa perkara yang Cik Fendi bagi kongsi dengan saya pada hari ini boleh mendatangkan kemudaratan dekat Cik Fendi, saya dan masyarakat, saya akan memaklumkan kepada pihak yang berautoriti lah. Jadi Cik Fendi jelas kan? Clear. Itu pun ada beritahu macam ni kan. Sebab saya yakinlah Puan dapat jaga apa yang kita bincang lah. Sebab kadang-kadang kalau kawan tahu dia kata kau berkira pula kan. So harap macam tu lah. Okey, baik, terima kasih Cik Fendi. Jadi saya nak maklumkan lah yang saya akan buat rakaman video seperti yang kita tuju pada sesi lepas lah, yang tidak mahu dirakam video. So audio ni untuk tujuan penulisan verbatim transkrip saya, untuk saya lapangkan kepada penyelidik akademik di universiti saya sendirilah. Okey.
Okay, boleh ha? Boleh. Okey. Okey, sesi satu hari tu Cik Fendi dengan saya ada bincang lah kat mana Cik Fendi sebagai seorang pegawai eksekutif hal Ewan Pelajar ni sibuk. Bulan puasa ni banyak join program, attend program, program buka puasa, solat bersama pelajar dan pegawai-pegawai lain, kaca bubuk lambuk, moreh dan banyak lagi lah. Betul. So apa Cik Fendi rasa waktu kena join program-program tu? Saya bila datang bulan puasa macam kita faham lah memang ni kerja kan. Tapi bila datang ni kita rasa dia rasa serba salah. Kadang sekali dua seronok. Banyak kali jadi penat, jadi macam gila lah. Jadi sebab apa, mungkin kalau orang bujang lain cik, tapi bila kalau kita dah ada family, macam saya saya ada anak kan, jadi bila ada anak kecil kan, anak saya kecil pun baby lagi 10 bulan lagi kan. So bila isteri kerja pula, saya rasa macam lagi siapa nak jaga anak kan, mesti nak masak untuk anak yang lain. So saya rasa macam saya nak lah juga kan, macam puasa ni tak kacau. Hari lain tu saya ingat tak ada masalah selain puasa, tapi dari puasa macam saya beritahu yang hari tu saya nak masa saya dengan family saya kan. Sebab yelah kadang bila tu kita terpaksa ayah terpaksa keluar ni kan, abang terpaksa buka kat luar kan, bos suruh. So saya nampak lah wajah sedih anak-anak kan. Sebab kita actually kalau saya nampak kalau sebelum ni kita bawa pergi bazar tu kan, dia dua anak apa ni, kita nak pergi bazar pun tak sempat. Sebab kalau dekat sini ni nak pergi tempat kena awal, lepas jam apa semua kan waktu-waktu ni. So saya rasa sedih, saya rasa macam penat. Faham. Cik Fendi pun adalah cakap yang minggu lepas kat mana yelah tekinan lah sampai Sabtu Ahad pun kacau juga masa Cik Fendi keluarga kan. Cik Fendi pun kadang-kadang rasa macam aku ni hari bekerja kena bekerja, hari cuti pun kena bekerja, macam tak adil lah kan. Betul. Cik Fendi pun ada kongsi dekat saya pada minggu lepas kat mana yang ada dah mengadu dekat kawan-kawan office kan, yang macam asyik aku je kena pergi program ni, hampa bila lagi aku pun nak buka puasa dengan family juga. Cik Fendi pun ada mengadu penat lah, macam sesi satu hari tu nampak yang Cik Fendi macam asyik-asyik banyak perkataan penat lah. Lepas tu asyik cakap bulan puasa ni kita sepatutnya duduk rumah, duduk dengan keluarga ni tak, bulan puasa ni lah banyak program nak kena pergi. Program pula selalunya habis lewat-lewat malam. Kan balik rumah anak bini dah tidur. Dan Cik Fendi pun adalah cakap kan dengan Taibah sesi lepas kat mana anak pun dah balik bila bulan puasa ni kan balik seminggu sekali. Lepas tu bila balik je Cik Fendi tak ada. So macam sedih lah sebab tak dapat buka puasa sekali dengan anak-anak ramai-ramai. Betul. Itulah itu yang saya rasa, dan saya rasa macam dia orang tak faham saya. Kan. Saya rasa masa quality time dengan family tak cukup. Okay, faham. Lepas tu Cik Fendi pula adalah kongsi dengan Taibah kan, kat mana sesi lepas yang mana bulan puasa ni saya nak kan kalau boleh biarlah saya banyak luang masa dengan keluarga. Sebab Cik Fendi pun dah sebut yang Cik Fendi ni family man. Betul. Suka duduk rumah, duduk dengan anak-anak. Bulan puasa ni nak beribadah, kalau boleh nak fokus beribadah dengan masa dengan anak-anak je. Tapi benda tu Cik Fendi tak dapat lah. Dan sesi lepas juga Cik Fendi ada kongsi dekat Taibah kat mana benda pertama yang Cik Fendi nak ni, kalau boleh bagilah saya masa untuk saya spend time dengan keluarga saya. Spend time tu pun
boleh pergi program buka puasa, tapi bukanlah setiap minggu tu saya kena pergi. Kalau boleh biarlah bersilih ganti kawan-kawan kan. Giliran lah kan. Betul. Lepas tu perkara kedua, Cik Fendi nak juga kalau boleh janganlah bos ni Cik harapkan Cik Fendi je. Macam Cik Fendi pun dah tak ada pilihan nak tolak ke, nak terima ke. Benda tu macam berbolak-balik. Kalau tak terima, tanggungjawab aku sebagai pekerja. Tapi kalau terima, tanggungjawab kat keluarga macam mana pula? Ya betul. Saya kena markah saya rendah pula kan. Jadi saya bila ni disuruh kita kira. Lepas tu tapi kat rumah nanti isteri mengajuk. Anak-anak rasa ayah ni busy sangat lah kan. Macam tak sayang kita orang. Padahal saya ni macam saya beritahu lah gitu kan, saya ni family man. So bila dah umur dah besar, dah berusia ni dia lain dah. Dia tak ada kerja-kerja tu. Bukan tak nak kerja, tapi keutamaan tu pada keluarga. Makan, memang makan kat luar sedap, tapi even kalau kat rumah pun saya nak share lah kan. Makan yang ringkas-ringkas pun dia seronok lain. Kalau kat luar ni kadang nak tempat sembahyang pun susah kan. Makan nak kena bila kita ni ialah pegawai rendah je. Jadi nak makan tu dengan bos-bos kita bukan tak kenyang. Makan sedap tapi tak kenyang. Kalau kat rumah ni kita boleh tengok anak kita makan, kita rasa lain macam, dunia tenang. Rasa lagi seronok kan? Seronok kan. Macam tu lah. Faham. Lepas tu Cik Fendi pun macam tadi Cik Fendi ada sebut, awal-awal tu okey lah, tapi lama-lama bila banyak tu dia jadi macam satu bebanan. Betul. Sebab bila kita bukan saja ni, bila kita contohlah saya balik ada bulan puasa ni dia awal sikit. Lepas tu pas tengah contohlah nak pergi tempat tu jauh. Kita kena ready awal. Betul. Sebab apa, jam balik kerja. Lepas tu balik tu katalah sekarang ni buka puasa kat sini 7.30. Makan-makan dia pergi sampai 8.30. Kan sampai nak kena dah hujung-hujung maghrib tu baru boleh solat. Solat, lepas tu dah sampai rumah pukul 9.30. Cuba bayangkan jadi kita rasa macam tak berbaloi lah. Kat situ. So kita nak spend sehari dekat isteri okey, banyak kali dia pun tarik muka lah. Kiranya isteri Cik Fendi pun adalah terasa sebab dia pun kerja penat. Saya kerja 8.5, saya balik awal sikit lah 4.30 kan. Dia kerja dekat hospital pula. Dekat klinik lah, dekat sektor kesihatan ni. Lagi ramai sakit. Betul. Jadi bila tu nak urus anak pula balik. Jadi saya pun faham dia penat. Tapi tu lah tak ada kekuatan pula nak cakap. Saya ni takut nak cakap dekat bos. Pendam lah. Okey, faham. Jadi itu apa yang Cik Fendi cuba kongsi dengan Taibah pada hari ni lah. Jadi Taibah nampak lah yang Cik Fendi ni ada satu benda yang kita boleh cakap. Cik Fendi ni tak dapat satu kebebasan. Lepas tu kebebasan untuk buat pilihan. Sebab tadi Cik Fendi cakap bila bos cakap, nak cakap tak berani. So Cik Fendi pun macam fikir banyak kali lah kan, nak cakap kat bos kan. Nak cakap dekat bini pun bini sekali cakap faham lah. Bila banyak kali cakap tu macam dia pun tarik muka lah, macam Cik Fendi sebut tadi lah. Okey, jadi sebelum tu boleh tak Tuan nak tahu, okey, tadi Cik Fendi ada sebut yang Cik Fendi ni family man. Okey, apa yang Cik Fendi harapkan ataupun harapan Cik Fendi lah sebagai family man tu untuk bulan puasa ni? Okey, saya selalu beranggapan bahawa yalah, saya letakkan diri saya sebagai, saya mengharap saya lah jadi contoh yang terbaik lah untuk anak-anak saya. Dan saya harap isteri saya bangga ada suami macam saya. Yalah, memanglah salah satu cara bangga tu bila suami ni kerja betul. Dan cuma bila kita sebagai lelaki
Bila dia kerja penat balik, adalah satu ubat tu, bila balik kita tengok muka isteri, muka anak. Tu saya nak macam tu. Penat macam mana pun balik kita tengok ayah. Dia lain. Tengok isteri kita buatkan air kita tu, standby nak buka puasa tu kan. Anak saya tolong, apa dia panggil, yang sulung tolong bentang, yang dua tolong susun, yang ketiga tolong tuang nasi, yang baby kita duduk dalam baby chair tu. Isteri saya masak kat dapur. Itu satu kebahagiaan, ukuran pada saya lah, itu ukuran bahagia bagi seorang lelaki yang bertanggungjawab. Jadi saya nak macam tu. Saya nak duduk dekat rumah sembang-sembang dengan anak, tanya sekolah tadi okey tak kan. Saya nak macam tu. Sebab bila dah balik lewat, anak pun letih, kita tak sempat juga tengok dia punya baca buku kan. Bila buka kat luar ni semua kan. So saya nak masa yang quality time. Sebab pagi saya keluar awal, macam saya beritahu tu 7 saya dah kena keluar, nak kena hantar anak transit sampai pukul 8. So takkan saya pukul 8, pukul 7 dah hilang, dekat pukul 10 malam baru ada. Betul. So apa makna kerja macam tu kan. Pada saya nilai kekeluargaan untuk anak saya sangat penting pada saya lah kan. Tak berani nak luar lah. Di luar mati bapa, di telan mati mak macam tu lah. Okey, faham. Kiranya Cik Fendi ni harapkan nak jadi, bagi saya, boleh saya tahu tak anak Cik Fendi perempuan ke lelaki semua? Anak saya semua lelaki. Sebab tu saya letak diri saya lelaki yang patut menjadi contoh lah. Tu yang saya tak nak isap ukur, isap vape. Saya tak ada waktu dengan orang lain. Sebab saya tak nak anak saya nanti bila dah besar pun dia ada rasa macam family yang dulu. So anak saya semua lelaki. So itulah cara saya terjemah bahasa cinta saya lah kot kan. Anak saya kena tunjuk dia, aku ni lepas-lepas kerja balik ayah yang baik. Ayah yang baik. Ayah yang baik. Tapi kadang-kadang sebab kerja dengan orang kan, kalau kerja sendiri mungkin kita boleh atur lah. Tapi bila kerja dengan ada bos terikat ni, kadang-kadang tu rasa patuh tu buat saya rasa macam aduh, aku ayah yang nak cuba jadi yang terbaik tapi tak sempurna. Komitmen Okey, so Taiwan nampak lah yang tadi Cik Fendi bagi tahu Taiwan yang rupanya anak Cik Fendi ni semua lelaki, tapi waktu bulan puasa masing-masing ada peranan. Waktu nak berbuka tu masing-masing dia tahu dia nak buat apa. Betul, saya tak nak anak saya ni siap bidang je. Dia orang rasa disiplin dan menjawab lah kan. Siap kat mak dia. Betul. Seorang je perempuan. Betul. Saya kat mak kerja. Tapi bagi saya, dengan apa yang Cik Fendi kongsi tu, saya rasa baguslah cara didikan Cik Fendi tu. Saya rasa sebab kadang-kadang kita tengok orang dengan phone budak-budak sekarang kan. Saya tak naklah anak saya tu time makan tu tengok phone. So saya rasa tu bukan budaya keluarga saya lah. Saya tak nak. Saya kadang-kadang kita keluar makan kan, cik keluar makan tengok meja lain tu dia makan masing-masing dengan phone. Saya tak nak. Saya punya macam peraturan kat rumah tu, kalau makan no screen time. No screen time macam tu kita kata kan. So far anak saya boleh terima lah. Cuma kadang-kadang saya bayangkan lah, bila saya makan kat luar, cik bayangkan saya buka puasa makan sedap-sedap kat luar. Penat lah. Saya tengok, bayangkan satu family yang dia orang makan-makan ayah tak ada. Sedih tu. Sedih kan. So saya rasa macam aduh, makan sedap ada, makan macam-macam kan. Dia tak sama macam makan dengan keluarga yang ada ayah, ada mak, ada anak-anak. Tak sama. Tapi itulah sedih saya. Saya sebagai anak pun
pernah juga berada macam tu. Ayah kerja, kalau ayah kerja kilang kan, ayah kerja malam, mesti ayah pergi bertolak pagi. So buka puasa dengan adik-beradik je lah. So saya boleh rasa lah Saya rasa lah kan. kekosongan, kesunyian tu. Ya. Betul. Sebab bulan puasa ni setahun sekali. Betul. Maksudnya tak tahu nilai tu. Lagi pula ujung-ujung ni nak bila macam tu terawih pun tak sempat. Lagi 9 hari nak raya. Macam tu tak sempat. So anak lelaki saya ni terpaksa kita tak nak lah, tak berani lah nak dia orang pergi sendiri sebab jauh dengan tempat masjid kan. Biasa kalau pergi dengan saya bila jadi macam tu dia tak dapat lah ujung-ujung ni hari-hari. Rugi. Betul. Itulah kerja kan, dia orang buka puasa kat luar ni terpaksa ikut. Kadang geram tapi macam mana saya nak luar. Faham. Tapi yang lepas saya luar juga lah kan. Sama lah macam yang Cik Fendi cakap sesi lepas pun macam kerak pergi kan. Anak-anak pun macam duk tanya mana ayah kena buka puasa pun kat luar lagi ke. Dan tadi pun Cik Fendi pun dah bagi tahu lah dekat Taibah yang Cik Fendi ni sebenarnya harap menjadi, Cik Fendi ni letakkan diri Cik Fendi ni sebagai family man untuk bulan puasa ni sebabnya nak jadi teladan untuk anak-anak Cik Fendi. Nak jadi ayah yang bertanggungjawab, bukan setakat bagi duit tapi bagi masa, bagi kasih sayang. Dan Cik Fendi pun dah tetapkan peraturan. Waktu makan tu anak aku kena buat apa, ada masing-masing pun dah ada tahulah tanggungjawab masing-masing. Betul. Dia jadi kadang kita tengok TikTok tu kan, kita rasa macam kita mesti jadikan rumah is not a home, it's just house, it's not a home. So saya nak ada pengisian dalam rumah tu. Macam ada penganan, barulah rasa rumah tu ada satu harmoni, rasa bahagia. Kata mawadah warahmah. Faham. Okey, kiranya Taibah nampak lah apa yang Cik Fendi cuba bagi tahu dekat Taibah hari ni. Yang Cik Fendi ni sebenarnya ada satu harapan yang besar sebagai seorang ayah, tetapi ada kerja yang mana nak jadi contoh teladan kepada anak-anak supaya anak-anak ni boleh ikutlah, boleh jadi lelaki yang untuk akan datang mungkin jadi lelaki yang baik, mungkin ikut macam ayah dia lah, bertanggungjawab. Lelaki yang bertanggungjawab. Kan banyak tau orang lelaki yang tak bertanggungjawab. Tu saya tak nak. Kadang-kadang kita tengok orang komplain dekat social media kan. So saya rasa aku ni lelaki yang bertanggungjawab tak. Kebetulan anak saya 4 orang lelaki. Saya kena ajar lah daripada sekarang, dan bukan sekadar ajar, saya kena tunjuk. So dan kita pun tidur malam pun rasa macam tenang bila anak-anak dengar cakap, bila anak-anak duduk dengan kita, tak melawan, boleh luar rasa tak setuju apa. Puasan tu puasan. Jadi tunjuk tu bukan sahaja dari segi bercakap lah, action datang sekali. Betul. Okey, faham. Okey, jadi dari apa yang Cik Fendi kongsikan dekat Taibah hari ni, banyak kepada Cik Fendi nak pengisian bersama keluarga. Dan Cik Fendi pun sebut yang bulan puasa ni pun kalau boleh banyaklah beribadah dekat rumah, boleh buka puasa dengan anak-anak sebab wife pun sibuk. Cik Fendi pun ada tugas masing-masing. Wife balik kerja pukul 5, Cik Fendi balik kerja pukul 4.30. Tapi kalau dah ada program tu kadang-kadang pukul 10 baru balik, baru boleh tengok anak-anak. Tu pun anak-anak dah berehat, tak sampai nak tengok anak baca buku, buat kerja sekolah pun tak sempat. Okey, jadi jadi untuk bulan puasa ni Cik Fendi rasa perkara apa yang penting yang Cik Fendi sangat harapkan, betul-betul yang Cik Fendi nak? Sebenarnya kalau betul-betul ni jujur lah lepas waktu kerja tu saya nak balik lah. Cukup lah kan 8, 4.30
fokus dekat kerja. Siang pun macam kerja-kerja pejabat, dekat dalam pejabat pun dah banyak dah. So saya nak malam rehat, malam nak dengan family time lah. So itu yang saya rasa saya nak, yang apa dia panggil work life balance. Semua kerja lah. Lepas tu orang lain pun saya nak juga dia orang faham kan. Si aku tapi tu lah nak cakap, orang lama kerja ni lain, jadi kecil hati apa benda kan. So saya nak kerja, malam nak pergi ibadah, nak pergi masjid, nak tarawih lah kan. Mana tahulah malam dalam tu kadar. So bila balik daripada siang kerja 8:30, kerja kena standby baju apa nama, Di program baju untuk malam, tak kena baju jabat kan. Jadi kita tak balik rumah saya jauh kan. So bila balik tu dah letih lah. So tak sempat lah nak sembahyang lebih, nak mengaji, tak sempat. Saya cuba tapi mungkin faktor umur kot. Dia dah berumur ni, dia rasa macam kena tidur cukup lah. Kena tidur juga awal, macam mana dunia pun kena tidur. Macam tu lah saya nak work life balance lah. Work life balance. Okey, apa yang Cik Fendi tetapkan tentang work life balance? Kalau nak tetap macam mana tu, yalah, definisi untuk Cik Fendi work life balance tu macam mana? Lepas kerja 4:30-5 tu selesai lah. Paling lebih sikit tu pukul 6. So malam family punya. Dia pagi topi pekerja, malam topi suami, topi bapa. So macam tu lah saya rasa work life balance ada. Lepas tu malam sikit ke macam mana, saya boleh waktu sebagai seorang hamba. So bukanlah maksudnya siang ni tak jadi hamba kan. Kerja itu ibadah juga. Layan keluarga ibadah juga. Tapi bulan puasa setahun sekali, puasa khusus time dengan Tuhan ni kita penting kot. Dah faktor umur ni kan. So saya rasa ada setengah orang kata apa, 8 jam kerja, 8 jam family, 8 jam ibadah, macam tu lah kan. So saya nak macam tu. Saya rasa saya cuba susun, tapi terganggu dengan Hafiz ni ada jemputan, ya Hafiz ini ada ni kan. So itu masalah bagi saya lah. So kita bila dengar tu, aduh, jadi masalah. Faham. So Cik Fendi pun dah tetapkan lah, kalau boleh masa keluarga tu sampai pukul 5 je. Lebih sikit pukul 6 balik tu dengan keluarga, jangan kacau dah masa. Pukul 6 ni orang kata boleh langsung lah. Tapi bila tu dia jadi tu lah, besok kita masuk pejabat, kita muka macam mana nak kata, muka ada subtitle ke. Kadang bos tanya ni, Fendi semalam okey tak? Dia nak orang wakil sebab dia pun ada family. Tak rasa kita ni pun ada family kan. Kalau bujang mungkin lain lah, tapi bujang pun mesti ada plan kan. So kadang-kadang saya rasa bos kena tolak pada saya lah. Cuba cakap sikit, bos tolak lah, cakap tak dapat hadiah kan. Lagi kalau hujung minggu kan, orang memanglah nampak seronok makan sedap-sedap, tapi orang tak faham baru nilai yang kau itu besar pada saya. Adakah disebabkan faktor umur Cik Fendi rasa macam tu? Yalah, bila 40 lebih ni lah cik kan, saya rasa macam kerja kena betul-betul. Tapi kerja betul-betul bila lah 45 lah. Lepas tu saya tak kejar dah nak bodek ke. Saya rasa bukan. Bila umur ni dia nak tengok anak besar, dia nak tengok anak senyum, dia nak tengok sebelum tidur tu anak rasa buku dia dah siap semua kan. Bangun pagi besok kita rasa segar. Itulah kita nak sembang dengan bini kita nak luar apa semua. Itulah. Tapi bila jadi macam ni, bini pun kita faham lah, terasa ujung hati dia tu terasa kan. Dia kena urus anak, kita pula buka puasa. Saya faham lah keadaan tu kan. Jadi
dia rasa tak seronok dah. Dia rasa macam tak seronok dah. Bukanlah kita tak nak tolong orang, tapi tolong orang ni kan kena tolong diri sendiri dulu. Kan? Siapa nak tolong saya kalau isteri saya mengajuk? Siapa nak tolong tengok anak saya kalau kena marah sebab tak ada apa nama, tengok dia punya homework. Siapa nak tolong dia? Orang bukan tolong. Bos bukan tolong, tapi nak cakap tu berat. Bukan berat lah, macam terfikir banyak kali ke? Dia macam hadap je langsung seorang. Macam tu lah. Besok pagi memang kita tak bercakap sangat lah. Nak kata merajuk sikit lah. Merajuk dengan siapa tu? Kawan-kawan lah. Tak ada pun yang rasa tak apa asyik kau yang nampak ni kan. Tak ada, masing-masing pun penting diri sendiri. Hidup ni macam tu lah kan. Cuma saya ni mungkin baik sangat kot. Nak lawan tak berani. Dia macam tu. Lepas tu umur tak nak dulu mungkin muda-muda baran lah kot. Dah berumur ni kita slow down sikit. Dia jadi macam tu lah. Ada je lah. Tapi kita manusia kita terasa lah. So jadinya Cik Fendi pun adalah terasa dengan apa yang berlaku. Rasa macam tak adil lah. Orang tak faham atau buat tak faham. Dua benda tu lah. Cik Fendi pun ada sebut tadi yang mana bos pun ada keluarga sendiri. Dia pun minta kita wakilkan. Betul. Dan Cik Fendi pun adalah terkilan dengan kawan-kawan, dengan bos sendiri. Dan ada juga cakap tadi macam nak cakap tapi sebab ada hormat. Dia lebih, saya setuju, adab. Saya nanti kata orang tua ni tak ada adab, tapi itulah, dia orang pun kena ada adab lah kan. Dia orang tak ada, bukan adab, common sense lah dia orang ni. Dia orang ni tak ada common sense. Macam tu lah. Faham. So kiranya Cik Fendi nak cuba bagi tahu Taib Bahar ni yang kawan-kawan dengan bos sendiri tu kan yang tak ada common sense tentang keadaan Cik Fendi ataupun macam mana? Betul tu. Betul. Saya rasa dia ni lack of common sense. Kalau common sense, boleh tak kita gili-gili? Minggu ni ada 3 program. Satu aku, satu kau, satu bos. Satu lagi ni Kerani kan contoh. Ni tak ada. Sebab dia rasa kita ni macam tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, cuma kita tak besar-besarkan masalah. And so memang tak ada common sense lah. Saya setuju lah. Tak ada common sense tu, tapi tak bagi tahu dia orang lah. Jangan cerita kat dia orang lah. Tak. Macam saya maklumkan tadi lah, sesi ni kan dekat dengan atas. So hanya kita berdua dan sesi ni takkan dibawa keluar. Sebab kadang kita cakap ni saya kena luar juga kan. Tak luar memang sakit malam, dia sakit kepala lah kan. Orang tak faham, orang rasa pergi buku puasa syok lah. Kalau aku nak pergi juga, cuba pergi sekali okey, 2 kali terima, 3 kali kita macam baik. Penat lah. Okey, macam mana Cik Fendi respon bila bos tiba-tiba bagi arahan, Fendi pergi program buka puasa dekat sekian-sekian? Saya ni jenis okey bos, saya tak ada lah okey bos. Dia macam ni, 2 benda tu berbeza kan. Dia konotasi apa dia panggil tu, intonasi ke? Intonasi. Okey bos. Tu cara jawab tu kan. Saya jawab macam mungkin saya bukan karakter keras pun. Ada setengah bos saya nak buka puasa lah. Ada rasa nak cakap macam tu, tapi tak terkeluar kat mulut. Dia macam mana kan? Dia macam mana kan? Tu rasa salah ke? Cik Fendi pendam dalam hati ke macam mana? Dia pendam nak luar, tak terkeluar mulut ni. Kita akan cakap okay bos. Mengiyakan je. Ya. Salah ke macam tu kan? Nak kata pun tak, dia macam kerja yang bagus je. Tapi aduh kita pula ya. Dah terfikir okey bos tu, kita rasa nak cakap saya balik. Dia sebut salah diri sendiri. Kata bodoh ni, aku terima okey bos, tapi benda tu pulang puasa ni jadi macam tu lah. Jadi bila kita okey, dia orang rasa macam kita okey. Tapi sebenarnya kita nak cakap tak okey tu, kata takut lah.
nak cakap dekat kawan-kawan lah, nak cakap aku, tapi kita cakap aduh, kita cakap kuat-kuat sikit, malam petang ni lagi buka puasa. Dia orang pun tak ada common sense macam tu lah. Oi sedap tu, mesti buka cendol lah apa. Kau lah pergi tapi kau tak pergi. Kiranya apa yang Teba nampak yang Cik Fendi cuba kongsi dekat Teba hari ni macam lack of common sense kawan-kawan sepejabat. Dan Teba rasa Cik Fendi nak bagi tahu yang benda yang kenapa Cik Fendi mengiyakan tu mungkin disebabkan adab kot. Dengan bos. Sebab tu Cik Fendi macam terfikir nak tolak, tak nak tolak. Saya setuju adab. Saya bukan jenis yang karakter keras. Yang kedua, saya takut nanti bos anggap saya ni ingkar arahan. Yang ketiga, saya rasa macam adab ni pasrah redha tu ada kot. Tu nak kata pasrah lah, that kind of macam tu lah. Jadi tapi lebih kepada hormat lah. Hormat, tapi hormat yang makan diri pula. Faham. Tadi Cik Fendi cakap bulan puasa ni macam banyak program kan. Boleh Teba tahu tak kalau bukan bulan puasa banyak tak program yang Cik Fendi kena pergi? Bukan bulan puasa ni banyak. Sebab kita ni dekat pelajar kan. So adalah kena uruskan aktiviti-aktiviti. Tapi tak, saya rasa macam, tapi kalau dekat bukan bulan puasa, dia akan banyak bagi kepada pesyarah-pesyarah ke untuk okey. Sebab dia orang aktiviti kelab macam tu. So kita ni kalau aktiviti ni lagi satu bukan bulan puasa, kita boleh urus. Dan dia tak ada macam sentimental value macam tu kan. Ada, tapi memang banyak, tapi boleh manage. Tapi kalau puasa ni kan dia lain, jemputan tu banyak, dia macam nak memarahkan bulan puasa. So kita ni mungkin bertentangan dengan saya punya kepercayaan saya. Bulan puasa kuranglah program. Memanglah kurang program, tapi program yang bentuk macam meraihkan puasa ni banyak. Macam tu lah, macam saya beritahu tu, ada buka puasa, ada bubur lambuk, ada dia buka puasa lah sebenarnya yang banyak ni. Ada sebanyak solat tarawih. Lepas tu dia ada aktiviti-aktiviti yang keagamaan. Bukanlah saya kata saya tak suka program agama, cik jangan salah faham. Tapi dia bila macam tu banyak orang nak cari pahala dengan cara macam tu. Tapi saya pun nak cari dengan, saya anggap bulan puasa dengan isteri pun pahala juga. Faham. So akhirnya Cik Fendi pun nak kalau boleh bulan puasa ni Cik Fendi cakap kan biarlah kurang program, tapi rupanya banyak juga program keagamaan je lah. Dia macam tu kan. Sebenarnya patutnya kena susun lah. Kadang ada saya lah, janganlah kita semua orang jemput kita pergi. Janganlah semua kita ni kita ada benda tak perlu pergi pun. Dan ada benda tu kita bila kita semua kita nak tunjuk kita ni mesra dengan pelanggan, semua kita nak entertain, kita ni saya fikir balik kita ni jaga tak kebajikan staff-staff kita. Kan kita burn out, depress pula, masak pula. Pada saya macam tu lah. So boleh jadi burn out tau cik, sebab kita pergi kerja tu dengan pagi tu besok kita pergi jangan letih, macam tak selesai kita hubungan dengan keluarga, besok nak menghadap masalah kat pejabat. Nak urus student, nak urus staff, nak fikir program, nak ada mesyuarat. Macam saya kena siang, saya kena, kalau mesyuarat saya kena catat minit lah, nak kena buat laporan lah, arahan bos lah, banyak. And kerja sedia ada pun dah banyak dah. So patutnya malam relax lah. Tarawih pun penat juga kan. So penat kita dengan kita punya tarawih okey lah sikit. So banyak
Okey, faham. Jadi Cik Fendi berkongsi yang sebenarnya bulan puasa ni kerja pun masih banyak. Program pun lagi banyak sebab mungkin nak mengibaratkan bulan puasa ni, bulan Ramadan ni datang setahun sekali ni, tapi program lagi banyak. Tapi Cik Fendi fikirkan bila bulan puasa ni kuranglah program. Tapi benda tu tak dapat. Dan sampai saya terlupa nak tukar duit raya tu tak. Sepatutnya ni dah bank dah apa, dah banyak duit raya habis dah. Tak tahu dah ni stress juga saya kan. So banyak nak raya pun mungkin banyak perkara yang Cik Fendi fikirkan. Tak settle lagi lah. Okay, faham. Jadi apa yang Cik Fendi cuba bagi tahu dekat Thaibah hari ni, yang kalau boleh bulan puasa terutamanya apa yang Cik Fendi nak ni, biarlah banyak masa dengan keluarga. Betul. Buka puasa dengan anak-anak, habis waktu kerja balik dan kurangkan program. Tapi benda tu tak dapat lah. Dan Cik Fendi pun dah bagi tahu yang sebenarnya bos ni kenapa Cik Fendi tak menolak, ikut je mungkin sebab adab, hormat kepada ketua kita satu. Tapi Cik Fendi pun ada rasa sedikit terkilan lah sebab kawan-kawan pun macam tak ada kesedaran yang Cik Fendi pun terasa. Sebab Cik Fendi pun dah bagi tahu kan yang dalam office macam cakap kuat-kuat, macam asyik aku je pergi, kawan-kawan pula duk cakap makan cendol, makan sedap-sedap tak. Tapi diorang sendiri pun tak faham yang mungkinlah makan sedap tapi tak sama makan dekat rumah dengan makan dekat tempat keramaian. Tak sama. Betul lah tu. Bos ni baik, tapi tu yang salah satu adab lah kita. Kalau dia tak baik, kita pun mungkin tolak je lah kan. Kerana dia baik, dia tolong kita nak tolak tu tak sampai hati. Tapi dia tak faham. Tak pernah tanya, family kau macam mana kan, kau keluar ni okey ke? Tak tanya. Takkan saya nak tanya, bos tanya, ingat tak saya? Tak. Itulah saya rasa. Dan seperti yang Cik Fendi kongsikan pun, tugas hakiki pun dah banyak. Banyak. Ditambah pula dengan tugas kena pergi program. Pejabat ni kan, memang tak kena lah pada saya. Time bulan puasa ni banyak sangat nak terima. Betul. Mungkin bukan puasa tu Cik Fendi okey sikit ke? Saya okey. Kalau bukan bulan puasa, dia lain, kita boleh susun. Dia tak sama macam bulan puasa ni. Bulan puasa ni macam saya beritahu lah, anak-anak tu dekat dengan saya. Bulan tak puasa kita boleh susun lah. Sebab dia orang, bila bulan puasa saya pun tak faham, yang lain pun tak nak buat aktiviti kan. Tapi dia orang ingat dia orang je, saya orang tak ingat. Okay. Jadi Cik Fendi pun dah pergi program tu kan. Betul. Tapi pada masa yang sama Cik Fendi pun dah dalam perasaan Cik Fendi ni duk rasa penat tak puas hati kawan-kawan. Fikir adab dengan bos lagi. Penat tu duk simpan, tekanan tu pun simpan, nak bagi tahu bini. Nanti takut bini terasa pula sebab yelah kita pula balik rumah lambat kan. Jadi Cik Fendi rasa sekarang ni Cik Fendi ada tak buat satu perancangan ke ataupun apa-apa plan yang Cik Fendi rasa boleh bantu Cik Fendi keluar daripada perkara yang Cik Fendi hadap sekarang? Saya rasa kalau ke depan ni paling teruk, memang saya ada terfikir satu, saya nak tukar angin lah, tukar jabatan. Mungkin sebelum ni kat HB lama dah kan. Saya nak pergi tempat lain. Tapi tu macam ekstrim lah, sebab kita tak biasa pula. Tapi untuk ni saya rasa macam yalah, mungkin tak tahu macam mana saya nak buat ni. Saya kena cakap betul-betul dengan isteri dengan anak saya. Kena bagi tahu lah, and so dia orang faham. Tapi dalam masa sama nak kena bina kekuatan lah untuk cakap dengan bos ni kan. Sebab tinggal berapa hari lagi ni kan. Kalau boleh tak mau lah. And
kekuatan tu tak ada. Tadi Cik Fendi cakap nak tukar jabatan. Boleh kita tahu tak Cik Fendi dah duduk dekat bahagian awal pelajar dah berapa lama? Lama dah, saya ingat lepas 10 tahun lah. Lama. Dulu katanya 5 tahun kena tukar, tapi entah kenapa tak kena tukar-tukar ni, macam aku tak tahu kan. Jadi mungkin kena apply tempat lain tak memang program. Ada setengah tempat macam akademik, dia exam. Jaga exam dia dah sibuk kan. Tapi kalau selain tu saya ingat office hour je lah. Kalau HCP ni memang mana-mana pun tempat saya rasa memang pelajar kan dia aktiviti pelajar, pelajar nak buat program, so jemputan memang banyak dekat HCP. Susun dan bersusun. Kiranya Cik Fendi dah ada dah perancangan kan. Macam tadi nak tukar jabatan, lepas tu nak bagi tahu anak isteri supaya faham tentang jadual Cik Fendi. Lepas tu yang ketiga nak bagi tahu bos. Tiga tu berat sikit lah. Tiga tu berat sikit. Boleh tahu tak kenapa Cik Fendi rasa berat sikit? Pertama kan, bos saya ni baik. Dia memang baik. Kalau kita minta ni ke, dia macam fight untuk kita lah. So saya selesa juga kerja dalam kerja. Bila kita minta tangguh sikit ni, dia tak apa Fendi, jangan tak buat. So saya tak, bos tak boleh buat sikit sebab banyak ni nak kena buat minit ke benda kan. Dia boleh toleransi betul. Tapi satu masalah bila dah macam tu, kita pula nak cakap tak berani sebab kita macam tu hutang budi benda kan. So cabaran dekat saya kat situ lah. Nak bercakap, saya tak nak, dia belum sampai tahap tu. Sebab kerja lain, sebab dia, kita pun faham dia pun bukan orang sini kan. Bos saya ni dia macam baru pindah dekat sini. So yalah, kita tahu dia ada family, tapi kita tak ni, kita pun ada family. So nak cakap pun takut. Tak berani lagi lah. Tapi kita cakap. Lagi satu saya rasa macam nak, yelah, saya rasa salah juga kalau perli kawan dekat office tu kan, pagi-pagi luar ni. Tapi cara yang terbaik saya rasa kena luar. Saya nak sampaikan mesej cara macam tu lah kot. Ke salah cara saya? Mungkin kita boleh bincangkan lagi. Jadi boleh tak tahu macam mana hubungan Cik Fendi dengan bos Cik Fendi kat pejabat? Saya baik. Saya rasa dia banyak bantu saya juga. Cuma saya rasa dia kena faham saya. Dan saya rasa dia kena adil lah kan. Saya okey dengan dia. Dia cuma mungkin bab ni dia rasa saya okey sebab saya tak pernah reject. Macam bos saya nak posting kan, ni saya tak ada kekuatan. Faham. Dari apa yang Cik Fendi cuba kongsi dekat Thaibah ni, saya boleh nampak yang bos Cik Fendi ni sebenarnya baik. Dia seorang ketua yang saya rasa sanggup, yelah, bertoleransi. Kalau Cik Fendi minta tambah duit pun dia boleh bagi. Sampai Cik Fendi pun dah rasa terhutang budi. Jadi saya rasa bos Cik Fendi tu seorang yang sangat-sangat baik. Sebab dia mampu faham Cik Fendi waktu Cik Fendi minta tambah duit tu lah. Tetapi pada masa yang sama ada sikit rasa bersalah disebabkan kebaikan dia buat tu. Takkanlah saya rasa macam tak boleh nak give and take. Tapi benda tu makan saya pula. Makan diri saya lah. Dan tadi Cik Fendi pun ada keluarkan satu persoalan yang macam saya perlu ke saya bercakap. Saya rasa apa yang Cik Fendi fikir tu masa Thaibah tadi macam apa yang saya nak cakap dekat bos tu, mampu ke tak mampu, macam tu ke? Ya, betul. Dia tak ada satu contoh lah kan. Boleh tak kalau dah ni saya tak terlibat. Saya rasa family saya, kalau
kita beranilah cakap macam ni kan. Dah hadap dia tu, kita tengok dulu bergetar lutut kita dah cakap dekat bos dia. Dia cakap, dia jadi macam ada satu pemikiran, kau cakap ni salah. Jadi akhirnya saya pendam lah. So sebab kadang dia auto tau untuk saya. Dia cakap apa, Fendi, ada jemputan lagi, tolong urus. Ke saya yang salah tolong urus tu, saya urus orang lain. Tapi saya anggap tolong urus tu saya lah kena pergi. Dari apa yang Cik Fendi kongsi ni, saya rasa bos Cik Fendi ni anggap Cik Fendi ni satu pekerja yang baik, saya rasa. Sebab tu saya dah panggil Cik Fendi. Dia jadi macam ni tau, bila orang yang boleh buat kerja, orang tu je lah yang dipanggil. Cik nampak kan benda tu kan? Nampak. Jadi orang lain pandai lah dia. Susah nak beri kerja sama, jadi bos tak suruh lah. Sebab bos akan suruh orang yang mudah buat kerja, mudah terima kerja. Dia pun tak nak pening kepala. Kita orang baik, dia tak sampai hati pula. Okey, faham. Jadi saya rumuskanlah apa yang Cik Fendi cuba kongsi dengan Tuan untuk sesi kedua hari ini. Sebenarnya lebih kepada apa yang Cik Fendi harapkan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pekerja, ada tanggungjawab hakiki sebagai pekerja dan tanggungjawab Cik Fendi sebagai ketua keluarga lah. Dan Cik Fendi pun bagi tahu Toibah tadi yang mana Cik Fendi ni family man. Cik Fendi pun cakap Cik Fendi nak jadi teladan untuk 4 orang anak lelaki Cik Fendi, nak jadi suami yang baik untuk wife Cik Fendi. Cik Fendi pun dah menunjukkan, saya rasa macam teladan yang baik lah. Sebab tak isap rokok, tak isap vape, makan pun dah letak dah peraturan, dan anak-anak Cik Fendi pun ikut apa yang Cik Fendi tetapkan. Dan Cik Fendi pun bagi tahu juga hari ni kat mana yang kalau boleh bulan puasa tu biarlah kurangkan program. Buat program tu boleh, tetapi biarlah bergila-gila. Ada giliran, betul. Ada giliran kan. Dan Cik Fendi pun bagi tahu yang kalau boleh kawan-kawan ni adalah common sense. Biarlah untuk pergi ke program tu adil lah, selang-seli. Betul, kalau rumah tu dekat, pergilah dia pula kan. Ni kita jauh. Tapi saya setuju lah tu kan, giliran ada common sense. Ulang alik tu mungkin makan masa, makan kos lagi, masa, minyak penat dan letih badan. Okey, faham. Dan Cik Fendi pun dah bagi tahu yang sebenarnya apa yang Cik Fendi nak ni, kalau boleh bulan puasa ni kurangkan program. Bagi banyak masa dengan rumah. Kalau bos dengan kawan-kawan lain pun nak masa dengan keluarga, Cik Fendi pun nak juga. Betul. Cik Fendi pun dah bagi tahu juga yang kalau yang Cik Fendi ni sekarang ni ada rasa macam serba bersalah nak tolak tu disebabkan Cik Fendi fikir adab seorang pekerja. Tapi pada masa yang sama juga Cik Fendi ingin nak cakap, cuma tak terluah je. Dan Cik Fendi pun dah bagi tahulah Taibah kat hari ni kat mana dah beberapa plan untuk elakkan perkara ni berlaku. Macam nak tukar jabatan. Sebab Cik Fendi pun dah kongsi dah 10 tahun dah dalam jabatan Haiwan Pelajar kan. Dan 10 tahun dah. Dan kalau boleh Cik Fendi pun macam berfikir nak tukar ke jabatan akademik. Sibuk tu peperiksaan je. Sibuk tu waktu yang bermusim lah. Ni musim raya, musim bulan bulan puasa, jemputan lah, bubur lambuk dah. Lepas tu program lagi banyak. Dia faktor umur ni dah saya kena fikirkan lah. Dan untuk cari tempat jabatan yang tenang-tenang. Seronok kerja yang cara tu beza. Okey, faham. Dan Cik Fendi pun ada juga rancang kalau boleh nak bagi tahu dekat anak isteri supaya faham jadual kerja Cik Fendi bulan puasa ni sekarang macam mana, sibuk. Dan nak bagi tahu juga bos untuk tentang apa yang Cik Fendi alami lah. Cumanya tak terluah lagi lah. Belum lagi. Tapi mungkin kena kot kan. Mungkin kita boleh bincangkan lagi. Yalah, sementara ada waktu kan. Tak, saya tak cakap, bodoh lah saya. Dan
Okey. Jadi apa yang Cik Fendi, itu adalah perkara yang Cik Fendi kongsi dengan Toibah hari ni lah. Jadi masa pun dah mencemburui kita, mencemburui. Nak masuk sejam dah. Sudah lebih. Ya, betul. Jadi Toibah rasa kita boleh tamatkan sesi kita, sesi kaunseling individu, sesi kedua kita hari ini. Jadi untuk Cik Fendi sendiri, ada apa-apa lagi kita nak kongsi? First, saya bila bincang-bincang macam ni, kita luar lah kan, lega lah. Satu, saya rasa macam ada orang dengar lah saya cakap. Keduanya, saya rasa macam kenapa aku tak cakap kan? Kalau tak tahun depan nak kena bercakap kan, dalam jabatan lah. Okey lah, kita buat video lagi. Ada lagi ya Cik? Kita ada lagi. Tadi kan Cik Fendi dah bagi tahu ada plan kan. Mungkin minggu Tapi depan. kalau boleh awal sikit lah, sebab saya rasa ada masa lah saya boleh belajar macam mana nak cakap. Minggu depan insya-Allah boleh lagi. Ada masa lagi. Ada masa lagi. Jadi, at least kalau boleh 5 hari sebelum raya tu, saya nak malam saya nak pergi bazar apa, bukan bazar Ramadan ni, malam tu nak beli baju, nak Atau macam siapa raya tu. tahu kan. Kalau tak, saya tak mau lah nak buka-buka kat luar. Saya harap Cik bantu saya lah, InsyaAllah. untuk macam mana strategi. Saya kena pasang strategi lah untuk cakap dengan bos tanpa dia rasa saya kurang ajar. Okey, faham. Macam tu lah Cik. Mungkin minggu depan kita akan awalkan sesi kita lah. Nanti kita akan tengok balik jadual Cik Fendi. Bila Cik Fendi kosong dan saya free, kita buat sesi ketiga minggu hadapan lah. Saya harap Cik bantu saya lah untuk yalah, benda ni berulang tiap-tiap tahun kan. So saya rasa makin beberapa tahun terakhir ni lepas COVID tu, saya je mungkin saya dah kena fikir semula lah, nak kena macam kita punya lah, kena cakap pun. Okey, boleh. Kalau macam tu Cik Fendi setuju tak kalau sesi depan, minggu depan kita bincangkan apa plan yang Cik Fendi ketiga-tiga tu, dan kita tengok yang mana sesuai. Tapi apa yang Toibah nampak kat sini, Cik Fendi macam nak cuba bercakap dengan bos. Betul ke? Betul, saya rasa itulah, daripada cakap kawan tak ada kuasa. Dan cakap dengan bos ada power kan, nak suruh orang lain kan. Mungkin tak ada orang bercakap masing-masing daripada ni. Ikut, saya kena belajar macam mana nak cakap. Kalau macam tu, sesi ketiga kita akan bincang balik tindakan tu, dan kita nilai balik. Kalau ia bersesuaian, mungkin Cik Fendi boleh ambil tindakan. Itulah saya mungkin, tapi itulah takut nak cakap. Tapi kena fikir, itulah takat dia saya rasa. Tak apa. Jangan takut lagi, kita tak buat lagi. So kalau macam tu, kita tangguh dulu sesi ketiga. Nanti saya maklumkan balik, kita jadualkan semula, dan kita tengok kalau sesuai Cik Fendi boleh buat. Ikut kesesuaian dan bincang kita. Elok. Okey, jadi Toibah rasa itu sahaja sesi kita. Terima kasih Cik Fendi sebab sudi luangkan masa dengan Toibah lah hari ni. Terima kasih banyak. Saya sekarang saya keluar daripada pejabat tu kan, saya rasa macam adalah tempat saya bercakap. Okey, baik Cik Fendi, terima kasih. Assalamualaikum. Dah.